Tuan-tuan jangan lupa video Datuk SK ni. Saya tahu banyak tuan-tuan tak lupa. Dah tengok dah pun 5 kali pun. Mandi wajib 10 kali. Tengok 5 kali, mandi wajib 10 kali. Tu dia orang besar bengkok. Kita sedang berdepan dengan haiwan, kita layan dia macam haiwan. Saya ni tak peduli. Lepas ni tuan-tuan tak jemput, tak apa. Sebab kita sedang berdepan dengan pembangkang yang tak ada tamadun. Kita kena layan dia dengan cara tak bertamadun. Itu cara dia. Kita nak buat baik buat apa? Pada orang yang tak kenal, tak reti kebaikan. Tuan-tuan, saya video Datuk SK ni, bab dia nak main kondang-kondi dengan China Doll tu, dia pasal. Yang saya nak tuan-tuan tahu, dalam konteks survival bangsa Melayu, siapa buat video tu? Siapa buat video tu? Takkan Datuk SK yang buat kot? Tak mungkin Datuk SK yang buat. Pasal apa? Pasal gambar dia dalam tu. Yang tuan-tuan tengok jalan berdua, yang berjalan seorang-seorang itu, tu SK lah tu. Takkanlah dia nak masukkan gambar dia dalam video dia buat. Bodoh nah lah tu. Datuk SK tak tahu. Yang ada video. Dia cuma tahu bila tuan-tuan tengok video kedua, Anwar naik lift turun lift tu. Tuan-tuan perhati tengok kat tangan Anwar. Masa naik lift ada jam. Turun lift tak ada jam. Dia tertinggal jam tu. Suruh Datuk SK naik. Kau pergi ambil jam tu. Dia tunggu. Bila Datuk SK naik, Amoy tu tengah pakai spender, tengah pakai apa? Tanya Amoy tu, alah nampak kah itu jam? Tak lah nampak. Apa yang malah tak lah nampak dia tu pakai spender. Tak apa. Dia pun cari. Dia cari bawah katil, dia cari bawah bantal, dia cari bawah selimut, dia cari kat laci. Dia tak jumpa. Tapi dia perasan ada satu laci berkunci. Dia pun tarik. Berkunci tak boleh. Tarik apa? Berderau darah. Ada video. Dah ada video dalam laci. Dia ambil, dia rentak. Bila dia rentak, tuan-tuan, wire video tu berlerai daripada dinding. Rupanya dah berwire kat dalam dinding tu. Amoy tu nampak. Bila Datuk SK rentak video tu, Amoy, ayah, ala video. Ala video. Ayah. Bukan Amoy tu takut video tu ambil gambar dia main kondang-kondi tu. Tu kerja dia. Yang dia takut, video tu ambil gambar, dia curi jam tu. Dia yang kebas jam tu. Bila dia tengok ada video, ayah, ala video. Angkat balik lah, ini yang gua pinjam ya. Dia bagi balik jam tu kat SK. Sebab tu SK dapat balik jam tu. Ceritanya tuan-tuan, siapa buat video tu? Dengan wire melerat dalam dinding, tak nampak. Kalau Anwar Ibrahim nampak ada wire, tuan-tuan ada kamera, tuan-tuan ingat dia nak buat? Dia tak tahu. Maknanya ada orang dah pasang video tu. Orang yang nak pasang video ni mesti dah tahu Anwar pergi situ. Maknanya mereka dah ikut. Kata SK dia dah bawa Anwar pergi tempat tu banyak kali. Maknanya ada orang dah ikut. Orang ni pula ada kepakaran nak pasang kamera sampai tak nampak tu. Kamera tu pasang sampai tak nampak. 4 biji pula tu. Yang tuan-tuan tengok tu angle 1. Tuan-tuan tak tengok lagi angle 2, angle 3, angle 4. Dia pasang tu dalam bentuk tak boleh lari. Mesti nampak. Mesti nampak. Maknanya pasokan yang buat mesti pasokan. Pasal nak pasang wire, nak masuk dalam dinding, nak pergi pahat buk balik. Tuan-tuan banyak kerja tu. Maknanya mereka pasokan, ada duit, ada kepakaran. Dan mereka ada tujuan buat. Mereka cari Anwar Ibrahim. Siapa dia?